Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mohsin Suhur, Head of Product di Pandai Education Sdn Bhd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Sufi, pengasas Akademi YouTuber Malaysia. Selamat datang ke Pandai Teacher Edu Creators, ruang kolaborasi bersama guru-guru sekolah yang baharu untuk memperkasa pendidik melalui kandungan pengajaran yang terkini dan berkualiti. Akademi YouTuber menghimpunkan guru-guru dari seluruh Malaysia melibatkan lebih ribuan pendidik yang aktif menghasilkan kandungan video berstruktur dan berimpak tinggi untuk menyokong pengajaran di bilik darjah. Di Pandai, kami amat berbesar hati dapat bekerjasama dengan Akademi YouTuber dalam membangunkan satu ciri baharu dalam Pandai Teacher, iaitu Teach Zone. Dalam kerjasama ini, barisan guru dan ikon-ikon pencipta kandungan digital dari Akademi YouTuber bersama pasukan Pandai telah mengaplikasikan teknologi AI dalam penghasilan kandungan video khusus untuk silibus terkini kurikulum prasekolah 2026. Setiap kandungan dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar guru-guru dan selari dengan kehendak kurikulum semasa. Misi kami jelas untuk membantu lebih ramai guru mendapatkan bahan rujukan terkini berasaskan di SKP dan mudah digunakan dalam sesi PDPC bersama murid. Ketika ini, terdapat lebih 100 video yang telah dihasilkan dan boleh diakses secara percuma melalui bahagian Teach Zone dalam platform Pandai Teacher. Kandungan ini direka khas untuk menyokong guru-guru dalam perancangan dan pelaksanaan pengajaran. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru yang terus menyokong Pandai Teacher. Sokongan inilah yang mendorong kami untuk membangunkan fitur baru, iaitu Teach Zone sebagai ruang rujukan dan inspirasi pengajaran untuk guru di seluruh negara. Kami di Akademi YouTuber juga amat menghargai kepercayaan dan sokongan semua pihak. Melalui kolaborasi bersama Pandai, kandungan dalam Teach Zone ini dihasilkan oleh guru untuk guru, selaras dengan keperluan terkini pengajaran guru. Pandai Teacher, dari guru untuk guru.